Assalamualaikum. Semua baru dalam channel Teacher Sensei. Hari ni kita orang semua nak pergi makan dekat mana? Makan dekat mana? Makan dekat Wawa West. Budak-budak ni semua nak makan dekat Wawa West. Sekarang dah pukul 3 lebih. Dekat pukul 4 dah kita orang baru nak makan tengah hari. Jomlah ikut aku pergi makan dekat Wawa West ni. Bagi kita orang semua memang setakat ni Wawa West ni tempat yang makan western yang terbaik lah dekat Sibu. Jom ikut kita orang makan. Jom. Okay, kedai ni kalau dari Sibu korang boleh nampak tu berjalan. Wow West memang besar tulisan ni, nampak tu. WWW. Terletak dekat Sibu, tak jauh dari Sibu lah. Kalau dari Sibu Jaya dalam 15 minit ataupun 15 minit macam tu lah. Ni lah kedai dia. Wow West. Nampak? Boleh nampak? Wow West. Kat sini makanan western. Semua makanan western. Kalau korang nak datang dekat Wawa West ni, aku bagi tips lah. Satu, jangan datang waktu peak hour. Waktu peak hour ni contoh macam waktu lunch pukul 12 sampai pukul 2, tu memang ramai orang. Satu lagi waktu dinner. Dinner macam pukul 6 sampai pukul 8 memang ramai orang. Jadi macam kita orang ni, kita orang datang pukul 4 memang tak ada orang lah dekat sini. Tu tips dia kalau nak datang dekat sini Wawa West. So sekarang ni memang kurang-kurang lah. Tapi kalau waktu gaji kan, memang penuh lah ni. Semua ni pun dah ada reserve. Ni lah tempat dia. Dia ada outdoor. Dia ada 2 tingkat dekat sini Wawa West ni. Satu dekat bawah, satu lagi dekat atas. Okey. Kalau dekat atas ikon lah. Dekat bawah ni kipas dia. Ya. Nanti dulu jom kita boleh makan dulu. Jom kita masuk dalam Wawa West. Dekat bahagian dalam ni banyak lah dah kena reserve semua. Dekat sini tempat makan dia selesa lah. Outdoor dia selesa. Ada orang boleh lepak sambil makan lah. Tempat selesa. Kalau dekat atas ada aircon. Jom kita cari tempat duduk. Tempat duduk. Ni lah kedai dia. Wow West. Apa yang pentingnya dekat sini ialah dia ada sijil halal. Jadi korang tak payah ragu-ragu lah datang sini makan, memang halal. Tu dia sijil halal dia, jangan risau. Jangan ragu-ragu, jangan was-was, memang ada sijil halal. Wow West. Makanan pun sedap-sedap. Jom kita tengok apa makanan dia. Okay, kita orang duduk makan. Dekat sini Wawa West ni dia pakai konsep open kitchen. Jadi korang boleh tengok lah. Korang boleh tengok sendiri macam mana dia orang buat pizza, macam mana dia orang masak. Sini memang boleh. Semua buat open kitchen. Servis pun laju. Jadi korang boleh tengok lah dia masak macam mana, dia buat mie macam mana, dia buat pizza macam mana, boleh tengok. Okay, best lah. Jadi tak perlu risau lah. Tu nampak abang tu tengah buat pizza. Tempat buat air. Tempat buat air dia memang open kitchen semua dekat sini. Ni kalau nak order, korang pergi order. Lepas tu korang tulis dekat dia punya kertas ni kan. Aku bisa nak makan apa. Nak makan apa hari ni? Makan. Apa? Ketam. Abi mau makan ni. Nak makan apa? Ayam. Okey. Dia nak makan apa ni? Makan apa? Kita balik ni. Kakak makan mana? Kakak nak makan apa? Makan roti, makan mie ke? Makan ayam? Nak. Satu. Dengan air saya open. Abi. Aku nak tahu. Abi dapat dia beda. Nak sup mushroom soup ke? Awak makan apa? Jadi makan apa? Air kosong je. Jangan air kosong. Kita tengok menu dia. Dekat sini menu dia memang semua western. Cepatlah air apa? Kan mata awak punya kata dari tadi. Dekat sini pasta dia sedap, mie dia sedap. Ni. Ini signature grilled chicken chop ni anak-anak aku selalu order. Banyaklah sini menu dia.
Korang nak seafood pun ada. Ni yang seafood Ya. yang pedas. Ada pasta dia pun sedap Pasta dia memang creamy, memang sedap. Apa nak mushroom? Mushroom soup, ada side order dia pun ada banyak. Yang goreng-goreng pun semua ada. Dekat sini yang best ialah ada pizza. Pizza dekat sini memang best. Sebab apa aku cakap pizza dia best? Sebab pizza dia tak tebal. Pizza dia nipis. Ni yang selalu kita orang order. Coconut kaya pizza. Awak punya menu dia. Lepas tu sini makanan dia semua ayam-ayam semua dia masak panas. Bukannya dah ready stock lah. Semua dia masak, kita order baru dia masak. Dekat Wild West ni, setakat ni aku dekat Sarawak. Dekat Sarawak, dekat Sibu lah. Memang sini lah makan tempat western yang bagi aku best. Mungkin ada lagi tempat lain. Tapi kita orang kalau makan western, memang kita orang akan datang dekat Wild West. Sebab sini puas hati daripada dulu sampai sekarang rasa dia sama je. Servis dia lagi. Yang penting makanan dia sedap. Orang berbaloi nak makan walaupun korang bayar tu dengan harga yang korang kata berbaloi lah dengan apa yang korang order. Nanti kita tengok dia punya menu macam mana. Korang tengok lah. Korang boleh tengok macam mana lauk dia punya masakan dan dia punya menu dia di kita orang order. Ni dia punya menu mushroom soup dia. Sedang bagi Umi bagi mama. Memang orang kata pekat lah. Mushroom soup. Mama. Sekali dengan roti dia. Mushroom soup. Air dah sampai. Abi. Ya. Dia nak pinggan. Ni yang aku order tadi. Dia ada ayam goreng, dia ada kambing. Korang tengok lah. Ayam goreng, ayam bakar. Ayam bakar, salah. Ayam bakar. Ada kentang, dia ada sos black pepper dia, lepas tu ada carrot dan ada jagung. Option dia memang banyak lah. Kalau korang kalau macam aku boleh nak makan. Tapi kalau korang yang jenis tak makan banyak, Nak buah ni dah. kongsi lah benda ni. Memang banyak lah. Kambing dia dengan ayam dia. Nampak lah ada tomato. Semua fresh dia. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak datang sini, make sure korang lapar-lapar baru best makan. Kalau dah kenyang, takut nanti tak habis. Ayam pecah dengan dia punya black pepper sauce, pecah dengan sos cili sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kentang. Ini kentang. Rasa dia memang dari dulu sampai sekarang sama je. Dia punya kualiti apa? Makanan dia pun sama. Tomato dia fresh. Nampak tomato dia fresh. Yang pastinya dia punya ayam dengan daging ni dia masak, bukannya ready made lah. Maksudnya kita order baru dia masak. Jatuh ke kaca tu. Tu nak bang? Kadang-kadang tu ayam sampai. Ini menu yang nak aku order. Ayam goreng crispy. Nampak betapa besar ni portion dia. Ada sos cheese lagi, ada jagung. Ni memang favourite lah untuk budak-budak. Kalau datang sini memang boleh order. Ada kentang. Ni tak pedas. Tengok betapa besarnya portion ayam dia. Ayam ada 2, lepas tu ada kambing lagi belakang ni. Ni kambing. Dia nak kentang. Nak kentang? Sekejap. Mashed potato dia halus je. Kalau macam Singapura dia selalu makan ni lah, ayam ni. Budak-budak ada mushroom soup. Abi. Jangan lalap dekat habis. Semua orang makan. Susun air. Kita orang boleh katakan sebulan sekali lah. Sebulan sekali mesti makan dekat sini, Wild West ni. Selalu bawa anak-anak lah makan. Kenapa awak makan juga?
Bagi aku dekat sini, portion dia banyak, rasa dia sedap, Habis kentang. harga dia berbaloi. Sekejap, sabar. Anak-anak aku pun suka makan sini. Tempat lain ada juga yang best, tapi bagi aku, family aku, kalau western aku memang suggest korang makan dekat sini lah. Wow West itu. Sekarang ni kita tengok abang tu tengah buat pizza. Korang boleh tengok lah, dia buat live kitchen, open kitchen. Dia buat pizza. Tu dia sebelah dia masak pizza. Tak dekat situ. Okay. Buat pizza. Sekarang pizza dah sampai. Pizza coconut kaya. Macam yang aku cakap tadi, pizza dia tak tebal, nipis, panas. Memang dia orang buat hari-hari, kita order baru dia buat. Kalau macam aku order ni, pizza kaya apa? Coconut kaya ni dia ada manis-manis sikit lah. Dia ada rasa santan dan manis. Yang minat daging pun ada pizza daging. Kau tengok besar. Untuk satu family memang patut makan pizza dia. Pizza yang crispy. Habis pizza. Hah? Pizza. Ni dia punya kambing. Kambing. Kita rasa dia punya kambing. Lembut dia kambing. Cuba makan pizza dia. Ni pizza dia. Nipis. Pizza dia crispy. Pizza dia. Kalau coconut kaya ni, korang boleh makan macam tu je. Sebab rasa dia memang dah sedap. Ada rasa santan sikit, ada rasa manis sikit. Memang sedap. Anak-anak aku suka makan ni. Coconut kaya. Kenyang tak makan? Betul. Kenyang tak? Betul. Cakap dulu, kenyang tak makan? Kenyang. Kenyang. Kakak makan apa tadi? Makan Pizza. Pizza. Lagi makan apa? Mushroom soup. Sedap tak? dan Sedap. masuk ke mana? Tak habis dah. Ini makanan fresh. Baru matang. Mentah dia. Ini makanan dia goreng. Goreng. Okey, kita dah habis makan. Selesai makan dekat Wow West. Korang tengoklah macam mana menu dia tadi. Best memang best, kenyang memang kenyang. Jadi terima kasih yang dah tengok video. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Jumpa lagi untuk next video, okay? Bye. Assalamualaikum.